tak kubur lama-lama. Tahun 77, 33 meninggal. Tahun 37 meninggal. Orang yang macam ni semua pernah hidup macam kita. Masa diorang hidup tu, diorang pun pernah datang kubur, ziarah orang yang telah meninggal. Macam kita ni, berapa puluh tahun dah duduk kat sini. Ayah pun rasa, ayah hidup ayah ni pun rasa kalau 30 tahun lagi tu kira dah hebat lah tu. Kita hidup cari kat dunia ni, cari duit. Orang yang dah mati, dia bagi peluang untuk semula untuk hidup. Apa yang nak buat ni? Dia nak bangun daripada kubur, dia nak sedekah. Faham tak? Jadi kita kat dunia ni sementara je. Berapa tahun je kita tak payah nak ni lah. Kita cari duit kan. Duit tu kita jadikan aset kita. Bukan aset beli rumah, buat tanah apa semua jadi aset. Tak, itu kita akan tinggal semua tu. Semua akan dapat kat orang lain yang kita tak kenal nanti. Kita akan jadi apa? Kita sedekah. Kita bagi dekat orang. Itulah yang duit aset kita sebenar. Tahu tak? Nampak tak berapa lama? Kita jangan tertipu dengan dunia lah. Simpan duit banyak-banyak untuk kesenangan masa depan. Boleh juga guna ayat tu, tapi benda tu semua dapat kat orang lain. Kita dah mati 5 minit peluang Tuhan bagi. Bukan kita minta kat Tuhan 5 minit Ya Allah bangunkanlah aku, ya Allah 5 minit. Untuk apa? Untuk keluarkan duit kita sedekah. Sebab apa sedekah? Dia punya pahala sedekah dapat masa dalam lahat lagi. Pahala zikir, pahala solat apa semua tu dekat akhirat nanti. Nampak tak? Itulah aset kita. Kita ni banyak tertipu lah. Ni kita nak mati lah semua ni. Ni nampak ni kita akan jadi macam ni lah. Jangan duk poyo lah.